Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa-apa? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak sebab hampa masih lagi sudi datang jenguk, singgah tengok channel aku yang tak seberapa ni. Okey, untuk hari ni setelah sekian lama aku tak buat kerja gotong royong dengan Kebun Adam. Okey, Kebun Adam. Assalamualaikum. Kami last buat kerja gotong royong sebelum puasa hari tu. Kerja gotong royong kami cuma bertahan dalam 2-3 bulan. Sebab berhenti masing-masing dah tak larat. Sebabnya bila kita buat kerja yang aku buat gotong royong sebelum ni, dalam satu hari kami buat kerja untuk 2 kebun. Jadi memang tak larat. Sebab apa? Bila pagi buat kat kebun aku, Kebun Adam dia buat kerja memang pulun lah. Jadi bila kata dekat tempat dia pula belah petang, takkan aku nak tengok saja. Jadi aku kena pulun juga. So akibat daripada kerja pagi dan petang, dia jadi tak larat lah. Jadi sekarang ni kami hold dulu projek gotong royong. Cumanya yang kami buat sekarang ni sebulan sekali insyaAllah. Mana sebulan sekali dekat tempat Kebun Adam, sebulan sekali dekat tempat aku. So untuk hari ni kerja gotong royong dah start balik. Tapi hari ni kami mula dengan Kebun Adam yang tempat. Sebabnya tempat dia dah buah dah start luruh. So saya akan tunjukkan hamba operasi kutip buah durian dengan nak misi rumput dekat atas, belah atas tanah tu. Okey, jom kita pergi Kedah cari durian dulu. Alright. Okey, untuk permulaan Kebun Adam ajak cari durian dekat belah sini. So kita akan pergi sana lah. Kebun Adam pun dia dah jalan ke depan. Dia dah buat apa, dia dah merintih. Okey, tengok sini. Dah ada laluan lah. So kami nak pergi ke depan sana, nak kutip buah durian. Okey, sawit ni bukan dia punya. Sawit ni jiran kebun dia punya. So jom kita ke depan. Oh, bau buah durian kuat dah. Bau dia kuat. Ada ke yuk? Ya. Habis yuk. Yang ini monyet renggahkan. Oh. Buah ni banyak dekat 500 biji tu. Tupai kat atas tu. Oh. Lepas tu kita berkongsi bersama dengan dia lah. Buat macam mana yuk? Okey, ni satu. Ni satu buah. Ada lagi dekat Allah. Kita tengok situ ada satu. Ya, alhamdulillah hari ni memang tak ada monyet renggah. Buah saja nanti lagi. Ni yuk. Oh, ada lagi. Okey, sekarang nak kutip durian dekat pokok ni pula. Pokok dia tinggi ya. Memang tinggi. So maknanya belah bawah-bawah ni lah. Sekejap. Belah atas ni tak ada. Kita tengok belah atas dulu. Sampai sini. Sini tak ada. Tu jatuh bawah. Aku nampak satu. Okey, ini satu. Lah, kurus. Tak tahu ada isi, tak ada isi. Ni juga. Ini tak ada apa. Tak ada. Ni besar sikit. Banyak kat sini. Okay, tengok. Tengok ni. Kurus. Tak ada apa. Ni pun kurus.
Ni mungkin ada. Oh, ada satu besar. Grade A. Oh, ni yuk. Besar. Oh, ini dia. Ambil. Lumayan. Kutip dulu semua. Oh, campak situ aja. Ni ada tak ada? Ada tu. Yang satu tu tak ada. Tu tak ada. Nampak. Ini dua. Jadilah rezeki. Oh, terbaik. So, ni dah penuh. Kita campak kat atas. Senang ambil. Alright. Ok, ni hasil untuk dua pokok. Satu pokok sini, yang besar ni. Satu ni pokok buah ceri. So, ni hasil dia. Kira boleh lah pokok kampung kan. Ok, jom. Nak pergi belah sana pula. Nak cari lagi buah yang gugur. Jom, jom. Sambil-sambil kutip buah, rehat, bagi ikan makan. Syok weh. Tengok ikan tu, meletup-letup. Oh, best. Yuk, pakai yuk. Putih ni habis sudah. Okey, jemput makan buah pertama. Oh, marvelous. Sedap. Lemak semua cukup. Yuk. Passion tu yuk. Marvelous. Habis yuk ah. Dah hari yuk. Mana nak dapat macam ni weh? Datang kutip durian terus makan. Memang A suasana dia. Nah, tuan kebun. Baru buat kerja sikit dah mengah kutip durian je. Mengah. 3 tahun lagi jual lah kebun. Tak larat dia buat dah. Oh. Sorry lah. Sorry. Tak boleh bagi hampa makan. Sedap. Okay, aku sambung makan. Segi hampa tengok pula tengok aku makan kan. Baik, aku sambung balik. Okay, sekarang tadi kutip belah sana. Sekarang kita lajak belah sini. Kepada dah jalan ke depan. Oh, syok. Dia asal macam mana tak tahu. Walaupun kebun orang kan. Mai kutip buah dia punya steam tu. Susah nak cakap. Tengok buah dia. Sekejap aku zoom. Kalau boleh nampak. Kalau yang aku nampak sini meriah. Nampak aku tak tahu boleh nampak atau nampak. So, ke depan lagi. Belum lagi belah ni. Belum. Ada yuk. Tu satu. Kadang-kadang buruk yuk. Ya. Oh, dah ada yuk. Kita tengok yuk. Kita tengok. Okay, tu jumpa satu. Bodoh masuk je. Aku tak nak kadah sebab apa? Satu aku pegang
handphone. Satu aku pegang parang, jadi dia payah nak jalan. Ke bambu. Bambu. Ini dia. Tupai balon dulu. Ok, sekarang naik atas, nak tengok teres ni. Sebab teres ni pun banyak pokok juga. So aku sambung nanti dekat atas. Sebab agak bahaya lah kalau aku nak buat video panjat benda ni. Ok, dah semua kat atas lagi. Ok, baru sampai atas. Aku rasa aku nak pergi belah sana dulu. Kebun Adam, dia main belah sini. Ok, tengok. Alhamdulillah, baru jalan je. Baru jalan dah ada 3. Ok, wah cantik. 1. Allah. 2. 3. Ok, kita kumpul sini. Jom tepi depan lagi. InsyaAllah ada lagi ke. Ni pun ada. Jadilah 4. Allah. Ok, sekarang aku dekat jalan utama. Jalan utama ni lah jalan masuk dan juga jalan keluar. Aku cuba cari dua yang kat belah sini, tengok kalau ada kita kumpul setempat. Nanti bila nak balik baru kita kutip masuk dalam kereta. So far jalan setiap ni tak ada lagi. Semuanya kat bawah. Ok, cuba tengok. Tak ada. Memang tak ada. So, jalan lagi ke depan. Sana aku nampak macam ada 2. Ok, kita tengok. Betul, ada 2. Banyak. Tengok sini. Ok, ni 1. Cantik. Ni 2. Ni 3. Oh, ni ada 3. 1, 2, 3. Tak boleh ambil. Tengok. Weh, sonok. Walaupun buah kecil, boleh juga makan-makan. Ni, nampak ni. Boleh juga makan-makan. Oh, ni ada lagi. Ok, ada lagi. Ambil lah, nanti biar kepada pilih yang mana dia nak, yang mana dia tak nak. Ok. Ok, tempat kumpul sini. Ok, cantik. Bawah ada lagi. Lagi aku turun. Ok, untuk jalan utama ni, ini jalan masuk dan juga jalan keluar. Ada 3 longgok lah. Sini 1 longgok. 2 yang dia tak besar mana. Besar-besar macam ni je. Dan ni longgok kedua. Longgok kedua banyak sikit. Boleh tengok. Longgok ketiga dekat sana. So aku telahkan habis. So untuk buah ni dia tak besar mana.
Standard besar ni je. Tapi isi padu. Tapi kebadam kata isi padu. Si cantik. Cina suka makan. Cina suka makan buah ni. Okey. So dekat bawah ni ada lagi. Sat-sat. Pergi dah sekejap. Itu kami cari balik. Okey, atas bawah. Pergi kat bawah pula. Tu dah jatuh dah sobat. Alhamdulillah. Bawah ni, bawah ni. Tak jatuh ni. Oh, pokok ni lah. Jatuh ni. Ha. Yang tu di 24. Okey. Alhamdulillah dia jatuh. Sempur atas. Oh, pokok sana pula. Nanti kita ambil. Maju tu dah start jatuh tu. Ni bukan yuk? Tu pun dia dah start jatuh dah. Ya. Alhamdulillah. Mampu nak menjual ni pada macam ni. Buah jenis panjang. Buah cantik tu. Terima kasih kerana sudi menolong. So, letak sana dulu. Okey. Okey. Untuk kerja-kerja kumpul buah durian tadi dah selesai. Dan sekarang ni kebadan dia nak minta tolong untuk clearkan inilah semak-semak ni. Nak buat jalan masuk. Dan kalau boleh dekat pokok durian nanti kita akan cuci sikit. Itu pun kalau sempat dia cakap. Kalau masalah. So sekarang ni kerja nak clearkan sini supaya senang kereta pun boleh naik atas. Okey, bukan kawasan sini. Belakang aku ni sampai ke sini. Dan kita tengok kalau kata boleh lajak lagi. Mungkin boleh lah. So macam sini kan. Semak-semak sini pun nak cuci sekali insya-Allah. So kita tengok setakat mana yang boleh untuk kerja hari ni. Okay, jom kita sambung buat kerja. Okey. Kami tadi dah selesai misi rumput dekat atas sana. Cumanya hasil misi rumput aku tak dapat tunjuk dengan hampa. Sebab handphone ni dia dah panas. So sekarang ni kami dah nak balik. Cumanya sebelum balik kami akan kutip dululah durian-durian yang kami kumpul tu. Tengok antaranya kat sini, kat sana. Dan juga ada 2 longgok lagi belah sana. So nanti aku tunjuk hampa sikit-sikit kami kumpul durian, kami longgok durian. Lepas tu kita terus balik lah. Ok sekarang kita kutip dulu buah kecil-kecil ni. Buah ni walaupun kecil, kebadan cakap Cina suka. Cina punya favourite buah-buah kat sini. Ni buah kecil ni. Dan aku rasa aku dah rasa dulu buah ni. Yuk teman, pernah rasa yuk buah ni? Rasa dia kot. Dan memang ingat lagi ya, buah dia memang sedap. So ini tuang je lah dalam ni. Sekejap, susah aku nak tunjukkan apa. So aku bagi aku buat kerja lah. Senang, kau tidak jenuh buat kerja satu tangan. Right. Ok, Alhamdulillah kami dah kutip buah. Dan sekarang kami nak balik lah. Tak larat lah, panas. So kalau boleh tengok hasil hari ni.
Tu dia penuh Triton oi. Penuh. Wah, makan nampak tu. Allah Akbar. Okey, aku rasa cukup dulu setakat ni. Lain kali aku sambung lain. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.